Sam, Ya. memang tengok rumah Betul, tapi you bagi tahu kat WhatsApp you punya gaji 1,700 saja kan? 1,700. Tapi Kita kalau kata saya ada OT ada OT kan? 1,701. Ho, mana boleh you nak rumah landed, nak gadet-gadet, nak siap semua barang. Tak boleh lah. Nak 1,300 square feet 4 bilik 4 tanda. Betul lah. Tak boleh ke? Tak boleh lah. Tengok dulu lah. Okey lah. Tengok dulu lah. Di rumah ini dekat mana? Bandar Baru Lahad. Ni kereta you punya ke kasih free punya? Bos, jual rumah ini customer punya rumah kereta. Besar 1,300 square feet. Okey kan? Kosong aja. Kosong, tapi bos kalau nak luluskan kena bayar 1,500 lebih kurang. Kira tengok. You kan untung banyak lah. Free sedikit lah. Aircon ke kipas ke, ini lampu pun tak ada. Bos, rumah ini nak bayar bulanan bank 1,500. Macam mana gaji 1,700 tak boleh lulus lah bos. Baru tapi lampu kipas semua tak ada. Betul. Macam mana? Rumah baru. Tak apalah, tengok baru. dulu lah. Ya. Nah, storeroom ada lah, storeroom. Ada. Ada. Ha. Kecil saja. Mana cukup. Bos, dia punya gaji berapa? 1,700 lah. Ha. Tapi I ada OT tau. 1,701. Betul, RM1. Jangan buat macam kereta tayar besar macam ni. Ini untuk bilik orang tua. Bilik orang tua. Ceiling tinggi tau, lebih kurang. Kalau kau tak ada cukup duit beli barang, ini rumah dapat cashback. I cukup punya. I punya tambah OT 1,701 tau. Okey bos, dapat cashback 41,000 untuk buat kabinet gantung dan water heater pasang semua. Kau kat Penang 300,000 dapat apa tau? Dapat flat saja, apartmen. Tapi kat Perak sini, rumah yang second hand pun lebih kurang dekat dengan 300,000. Kau tak mau tambah sikit beli baru punya? You jangan tipu saya lah. You suruh I bawa you main tengok rumah lagi, kata I tipu you. Tipu you buat apa? Ini saja kongsi tengok rumah, cuci mata. Ini 2 tingkat kan. Tapi tak ada lift pun. Bos, 2 tingkat saja. Bos umur berapa? Umur saya 18. 18 ah? Tak ada masalah. 18 mana boleh beli rumah? Tak boleh ke? Tak boleh. I ada duit tau. Tengok lah, uncle, aunty, ambil kapal nama. Ni location tengok strategik. Ada kedai semua tak ada. Security semua Ada. Tak sampai 2 minit. Tu ada kedai-kedai semua, Coffee Bean, Starbucks. Tapi security semua tak ada. Sebulan 1,500 saja. Lebih kurang you nak macam boleh buat full loan lagi. Tapi orang lain punya kondo, dia kondo tau. Dia bukan landed. Dia ada gym, dia swimming pool semua ada. Kondo, kalau you punya jiran atas, dari atas, hari-hari ketuk ke, buat bising, buat you tak senang. Kalau macam tu ini rumah nampak tidak sempurna tau. Tapi rasa okey lah. Okey lah. Okey lah. Tapi bos, sebenarnya 1,700 memang tak boleh lulus lah. Dia tengok, you punya gaji 1,700, bayar rumah ini 1,500, mana boleh? Dengan you punya OT RM1, nak bayar mana? Pakai cash lah. Tak boleh lah. Bos ada cash lah? I punya ibu bapa ada mah. So, boleh bos, terima kasih. Okey. Okey, jom pergi ambil kunci. Jom. Saya akan buat video sampai kau dapat beli rumah.